Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercakap pasal sebuah filem Malaysia tahun 2013. Filem ni mungkin ramai yang lupa. Filem ni diarahkan oleh Ali Suryati Omar, menampilkan Azri Iskandar, ada Fasha Sanda, ada Zul Arifin, dan ada juga Allahyarhamah Sharifah Aini dalam filem ni. Okey, filem ni tajuknya ialah Penanggal. Okey, filem tahun 2013. Filem yang mungkin kalau kita tengok di zaman itu berbeza lah daripada filem-filem era itu. Okay, dia lain. Kalau kita tengok filem ni sekarang, aku tengok dekat Astro, dia punya level memang macam level sekarang, macam modern punya style. Tapi sayangnya ketika itu filem ni gagal untuk mencapai kutipan yang memberangsangkan lah. Ada things yang aku suka pasal filem ni, ada yang aku tak suka. Tapi ini adalah review aku berkenaan dengan filem Penanggal selepas aku tonton filem ni dekat Astro Astro Bu ke Astro Citra, aku lupa. Okay, tapi sebelum kita mulakan review ini, kita intro. Baik, Penanggal merupakan sebuah filem tahun 2013. Aku ingat lagi ketika zaman ni lah, 2013 semua ni, kita ada banyak filem-filem Metro Wealth. So Astro Shaw tampil dengan filem yang macam ni, Penanggal. Tetapi dia tak membawa filem ni ke arah yang horror biasa. Filem ni dia tak ada jump scare yang besar. Dia lebih membawa ke arah kengerian dan kekotoran. Filem ni banyak fokus kepada jijiknya situation tu. Kepala putus, bersambung balik, apa semua. Dia tak ada jump scare sangat pun. Dan ini adalah kelainan yang cuba ditampilkan. Tapi ketika itu gagal lah. Gagal. Tapi aku tak kata filem ni tak, dari segi kualiti filem ni tak gagal. Filem ni bagus. Kisah dia pasal watak lakonan Umi Nazira ni, yang mana telah mewarisi penanggal lah daripada, aku tak silap, orang yang menjaga dia. Orang yang menjaga dia, sebab waktu tu orang kampung datang serang rumah dia. So dia terpaksa terima demi untuk menyelamatkan diri. Tapi selepas dia menerima, dalam keadaan dia sebenarnya tak nak. Dia tak nak jadi penanggal tu, tapi dia terpaksa terima disebabkan oleh untuk menyelamatkan diri dia. So sekarang ni dia terpaksa hidup sebagai orang yang kepalanya boleh berpisah dari badan, dan terpaksa membuat apa benda yang patut dibuat lah. Cari darah Honda ni apa semua kan. So pada masa yang sama juga adalah watak Azri Iskandar ni, watak geng Pak Arab, yang mana bagi aku sangat annoying lah bagi aku. I don't know why they want to put Arabs dalam ni. The culture tak blend langsung, dan dialect memang sangat-sangat tak begitu best. Nampak geli lah. Tapi aku tak tahulah apa rationalnya tu. Tapi macam menggelikan, tak blend in langsung lah. Tapi bagus juga. Apa yang pengarah Ali Suryati buat ialah filem ni tidak hanya bercakap tentang penanggal dan nak halau penanggal. No, dia bercakap tentang sifat manusia. So benda tu menjadikan filem ni agak bagus lah dekat situ. Dia bercakap tentang sifat manusia, sifat tamak, sifat iri hati, jealousy, sifat di mana kita tak boleh nak ubah takdir and so on. Banyak-banyak benda-benda yang dicuba tampilkan dan dipersoalkan dan dibincangkan dalam filem ni. So filem ni punya cerita dia tak macam filem horror zaman tu yang macam Metro Wealth ke apa ke. Dia banyak benda-benda itu. Tapi orang kalau tonton, of course dia tak dapat nak hadam benda-benda tu, sebab benda-benda tu is kind of berat, heavy, dan orang datang ke filem untuk tengok filem dan enjoy the fun. So bila benda-benda macam ni, orang tak akan hadam lah. Sebab itu punca filem ni gagal. Cuma yang aku kurang suka itu je lah, watak Zul Arifin, Pak Arab tu, geng-geng Pak Arab tu, aku memang tak puas hati gila lah. Aku memang, kenapa perlu ada Pak Arab, sedangkan Ustaz, sedangkan ada lagi yang lain yang lebih orang kata, I mean culture Melayu pun boleh lah. Tapi aku tak faham. Yelah, sebab sampai ke hujung aku sendiri tak dapat nak hadam apa function watak Azri Iskandar, watak Zul Arifin, watak Fasha Sanda ni jadi Pak Arab. Aku tak dapat nak hadam itu, sebab the logic is not there. I mean, yelah, kalau dia Pak Arab, dia alim, aku rasa ada je watak-watak dalam culture kita, budaya kita yang alim.
watak-watak alim ulama, pedagang-pedagang ke apa ke. Tapi aku rasa benda tu macam tak masuk. Macam tak masuk gila. Itu je lah benda yang aku kurang suka. Filem ni a bit daring lah, sebab Ellie Suryati, we know dia punya cara kan. Dia ada influence Osman Ali sikit, yang mana bagi aku memang lain lah. Memang lain. So the visual itself sangat-sangat padu. Visual padu. Dan bagi aku antara movie yang boleh hampa rewatch balik. Tapi tu lah, bab apa ni, Azri Iskandar, Zul Arifin cakap Arab tu hampa abaikan lah. Abaikan. So aku bagi filem ni 3.5 bintang lah. Okay, boleh layan. Okay, antara filem yang ramai yang lupakan, tapi aku rasa kita perlu kembalikan balik movie ni. Movie ni kalau tayang sekarang lah di program, aku rasa orang akan pergi tengok. Sebab ketika ini orang dah mula melihat filem-filem yang ada benda yang nak disembangkan, yang nak dibualkan kan? So aku rasa itu sahaja review ringkas aku. Guruh kalau. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.